Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat masak sup kambing. Ni Pak Murad masukkan minyak. Nak tumis barang kalau buat sup pun nak tumis juga. Kalau tak tumis pun boleh, main labu boleh. Pak Murad masukkan tumis dia lah. Yang 3 kawan ni. Dia. Sekejap lagi Pak Murad masukkanlah bawang putih, bawang merah, alio. Ni Pak Murad masukkanlah barang ni. Sampai dia melogak. Pak Murad cakap melogak je. Sampai dia melogak. Dah nampak dah Pak Murad dah nampak tu, nampak melogak ni. Kalau cakap apa ni, pecah minyak. Tapi Pak Murad cakap melogak lah, senang. Pasal Pak Murad senang cakap melogak ni. Jadinya rompah dia. Pak Murad pakai rompah Mak Siti tu. Ni rompah Mak Siti ni. Yang Pak Murad pakai buat sup rompah Mak Siti. Ni dah. Ni Pak Murad nak masukkan daging pula. Tengok dia tu pun dah cantik naik dah. Melogak pun dah cantik. Pak Murad masuklah daging. Daging kambing yang dah rebus. Kambing. Daging kambing. Tapi cakap kambing. Kambing. Ni akar ketumbar. Patutnya tadi Pak Murad masuk ni. Tapi Pak Murad lupa. Ni akar ketumbar. Melogak ni Pak Murad tambah air sikit lah. Nama pun buat sup. Kena tambah air sikit. Guys. Pak Murad nak masukkan ubi kentang. Bukan ubi kentang dia. Ni Pak Murad nak garap pula. Pak Haji naik motor. Pak Murad tu. Ni jangan lupa ni. Ni tak boleh lupa ni dah. Pak Haji naik motor. Kena taruk. Kalau tak taruk, tak rasa sedap ni dia punya penyedap. Ni dah. Penyedap Lepas tu Pak Murad nak masukkan dia punya tomato. Ni tomato. Pak Murad taruh cili api tu dipotong-potong. Ni dah. Cili api. Adalah rasa pedas sikit. Kalau tidak kan tak adalah pedas. Daun sup, daun bawang. Satu lagi apa? Ketumbar. Pak Murad lupa lah. Daun ketumbar. Ya Allah. Dah siap. Ni Pak Murad nak